Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan membaca Fatihah ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihil kiram, thumma sahabati wal qarabah, thumma ila arwah jamil awliya salihin, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa ala walidina, thumma ala masyayikhina, sya'ilillahu lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terlebih dahulu setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayat serta inayahnya kepada kita, walaupun kita ini adalah hamba-hamba Dia yang banyak dosa, yang banyak melakukan kesilapan dan kesalahan, yang banyak menerima nikmatnya setiap hari, tetapi mengangkatkan dosa yang lebih banyak kepada Allah setiap hari juga. Namun demikian, Allah masih kesiankan kita dan sayang kepada kita, dibawanya kita ke dalam satu majlis ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan majlis ini akan manfaatkan kita sesudah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga selawat dan salam kita tujukan khusus kepada kekasih kita junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dalam menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, memimpin mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, melepaskan mereka daripada syirik dan sekalian penyekutuan yang menyesatkan, yang menjadikan mereka hamba-hamba kepada dunia dan seterusnya, tetapi telah berjaya membawa manusia kepada jalan Allah SWT, mempertauhidkan Allah, mengesakannya, dan serta menta'abbudkan diri kita kepada Allah semata-mata. Dan demikian pula tidak ketinggalan kita selawat dan salam kita pada sekalian kaum keluarganya yang telah bersusah payah dalam perjuangan menyampaikan agama Allah, serta sekalian para sahabat-sahabatnya ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Demikian juga kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kita alim-alim ulama yang telah menyampaikan risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengenal penat dan lelah, yang tidak mengenal kataan cela dan maki hamun. Mereka terus menyampaikan yang benar walaupun keadaan keduniaan kehidupan mereka itu sangat kekurangan. Namun mereka telah berjuang menyampaikan kebenaran dari satu masa ke satu masa sehinggalah kepada hari kita ini. Maka kita mohon kepada Allah agar dirahmati mereka setinggi-tinggi rahmat. Seumpama para alim-alim ulama mujtahidin kita, ulama-ulama dakwah kita, dan juga ulama-ulama tasawuf dan ulama-ulama yang telah memimpin rohani manusia kepada Allah SWT. Dan demikianlah juga semoga Allah SWT juga merahmati daripada guru-guru kita yang mengajar kita mengenal kitab Allah Al-Quran, mengenal hadis-hadis Rasul, mengenal bagaimana cara-cara amal-amal ibadat. Kerana sesungguhnya
seseorang itu tidak akan dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah dia mempelajari, dan pelajaran itu tidak datang bergolek dari langit begitu sahaja, tetapi dia adalah datang daripada wasilah atau daripada perantaraan guru-guru kita yang telah mendidik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka sebagai bagi pihak kita semua sebaik-baik balasan dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini ialah sebagaimana hari yang telah saya janjikan kepada sekalian para pelajar-pelajar saya yang mengikuti pengajian saya sepanjang seminggu di tanah air yang tercinta, negeri kita Singapura, daripada kelas-kelas saya di masjid-masjid dan juga di tempat-tempat rumah dan sebagainya. Maka saya yakin tuan-tuan dan puan-puan adalah daripada pengikut ataupun daripada pelajar-pelajar mengikuti kelas-kelas saya tersebut. Jadi sebagaimana tempatnya pun kecil, tempatnya pun terhad, kerana saya pun tak memikirkan jumlah yang besar, kerana maklumlah kelas saya pun bukan kelas yang besar sangat ya. Jadi alhamdulillah saya yakin perbincangan kita hari ini adalah merupakan perbincangan daripada seorang guru kepada murid. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang datang ke sini adalah merupakan murid-murid ataupun pelajar-pelajar. Murid dengan pelajar ni ada sikit beza. Pelajar ni dia belajar saja, tapi murid ni dia mencari. Arti murid maknanya dia mencari. Mencari apa? Mencari keredaan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai murid, bukan sekadar belajar saja. Sebab kalau belajar ni macam-macam orang belajar, tapi sekadar belajar saja. Setan pun belajar daripada iblis ya. Orang-orang orientalis, orang-orang barat pun belajar juga, tapi tak memberikan manfaat dan tidak merubahkan kehidupan dan iman mereka. Tapi kita bukan sekadar pelajar, tapi kita juga sebagai murid, iaitu mencari keredaan Allah SWT. Semoga Allah SWT bersihkan hati-hati kita untuk kita mencedok ilmu-ilmu yang akan ditaburkan oleh Allah. Mudah-mudahan. Sebenarnya saya pun rasa segan dan malu nak sampaikan kepada tuan-tuan satu tajuk yang berat, yang besar, kerana tajuk ini bukan pembicaraan orang-orang biasa. Dia pembicaraan ulama-ulama yang mengarang kitab tebal-tebal. Jadi kita ni kitab pun tak ada, karang pun apa pun tidak ya. Cuma sikit-sikit dapat tempias-tempias mereka saja. Jadi saya rasa berat juga nak sampaikan tajuk yang saya telah bicarakan, iaitu apakah hukum kita bermazhab dan juga bertarekat di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tajuk ni memang jarang-jarang kita dengar ya. Tetapi oleh kerana keadaan di zaman akhir-akhir ini, bermacam-macam fikiran-fikiran yang datang dan juga fahaman-fahaman yang mencelahi umat Islam, yang menyebabkan sebahagian besar daripada umat Islam di akhir zaman ini, tak ketinggalan kita di tanah air Singapura, mempunyai berbagai-bagai pandangan, pendapat dan pegangan di dalam mengamalkan Islam, dan masing-masing mendakwa sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi oleh kerana fahaman-fahaman tu berkecelaru dan confuse, dan demikian juga kadang-kala menyebabkan orang Islam tu kehilangan arah, tak tahu mana satu nak pegang, yang mana satu yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ni nak bermazhab ke tidak? Kita ni nak bertarekat ke tidak? Orang kata itu bid'ah, ini bid'ah. Orang kata itu khurafat, ini khurafat. Ada dalil ke tak ada dalil pada Quran atau hadis? Atau bagaimanakah kedudukan perkara yang sebenarnya? Jadi atas rasa tanggungjawab, walaupun ilmu tu ada sikit, tapi rasa-rasanya yang sikit tu pun nak kena sampaikan juga, kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu tanggungjawab saya, lebih-lebih lagi kepada murid-murid yang mengikuti pengajian saya. Jadi saya rasa menjadi kewajipan untuk saya sampaikan. Namun demikian, dalam perkara ini setiap seseorang daripada kita hendaklah berlapang dada.
sebagaimana saya telah mengatakan tadi, iaitu bermacam-macam fahaman dan pegangan. Begitulah keadaan murid-murid hari ini pun ada bermacam-macam pandangan, kerana mereka pun bukanlah hanya berguru dengan saya, tapi bermacam-macam guru juga mereka ikuti di kelas-kelas dan sebagainya. Jadi sudah setentunya masing-masing guru itu dengan cara fahaman mereka yang mereka bawa daripada pusat-pusat pengajian yang telah mereka tamat daripadanya. Jadi sudah tentulah agak berbeza, ya. Kalau sekiranya yang keluar daripada Indonesia, cara yang Indonesianya, yang keluar pada Mesir, cara Mesirnya, yang keluar dari Saudi Arabia, maka dengan cara Saudi Arabianya. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tak semua itu satu pandangan yang bersama. Tetapi kalau sekiranya kita kembali kepada sejarah Islam, semuanya asalnya daripada satu sumber, iaitu daripada Allah dan Rasul. Kerana Islam ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalaulah sekiranya kita berselisih dalam sesuatu perkara, maka baik sekali kalau sekiranya kita kembali kepada apa yang telah dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika sekiranya kamu berselisihkan dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika benar-benar kamu beriman kepadanya. Jadi kita berselisih dalam satu masalah, kita kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah iaitu kembali pada kitabullah Al-Quranul Karim, dan kembali pada Rasul ialah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber hadis maupun hadis kursi maupun hadis nabawi, dan begitulah yang telah disampaikan kepada kita oleh alim-alim ulama kita. Andai kata kalau sekiranya kita tidak menemui dalam Quran dan hadis secara jelas, secara direct daripada masalah yang kita bicarakan atau yang kita hadapi, maka kita kembalilah kepada apa yang telah dipersetujui oleh alim-alim ulama kita yang dikenali sebagai ijma'. Jadi kalau sekiranya alim-alim ulama kita telah bersepakat dalam sesuatu masalah, huraian-huraiannya, hukum ahkamnya, yang di mana mungkin kita tak menemui nas secara langsung atau direct dalam Quran dan hadis, tetapi difahamkan yang telah dibukakan oleh Allah kepada ulama-ulama ini, maka ulama-ulama itulah merupakan pegangan kita juga. Sebab itulah dalam perkara ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bukan hanya sekadar pegang pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia juga berpegang kepada ijma' ulama'. Kalau sekiranya mereka yang mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi tidak mau berpegang pada ulama' atau ijma' ulama', maka mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita membicarakan daripada skop atau daripada fungsi atau pegangan umat yang dikatakan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang menyebabkan kita berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan kerana itulah golongan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang akan terlepas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya banyak telah menerangkan kepada kita bagaimana di akhir zaman nanti akan berlakulah kita katakan perselisihan umat yang di mana bercanggah antara satu sama lain sehingga mengakibatkan mereka berpecah belah. Dan itulah yang telah disabdakan oleh baginda dengan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil tafarraqat ala